Okay, Assalamualaikum everyone. So, selamat malam. Welcome to SOS. Kan, kalau SOS ni orang panggil apa? Kecemasan. Help, help. Okay. Tapi untuk SOS kita ialah Samudra Opportunity Seminar, iaitu kita akan bawakan orang-orang yang berpengalaman 10 tahun dalam industri Holiong, yang mana full time, part time, dan juga kita akan bawakan iaitu orang yang kira bawah setahun tetapi dia ambil skim pula yang disediakan oleh company. Okay. So kita akan bawakan orang-orang ni untuk sharekan kepada anda. Okay. So kita akan explorekan dia akan mengexplainkan kepada you guys regarding about apa journey yang you dapat selama jadi agent kat sini. Okay. So untuk hari ni I akan jadi you punya moderator. So sampai the part last yang paling terakhir ialah kita akan sharekan regarding about agency benefit, iaitu ataupun company punya benefit, yang mana kalau you say you jadi agent, apa yang you nak, apa yang you dapat, kan. Alright. So untuk malam ni kita ada 3 negeri yang kita bawakan kepada anda. The first one, okay, the first one kita bawakan daripada KL. Okay, daripada KL. The second one, okay, testimoni kita dibawakan daripada Kuching, Sarawak. Guys, Kuching, Sarawak, alright. Dan juga nombor 3 kita akan bawakan orang ni daripada Johor. This is the best part about our SOS, yang mana kita bukan kiranya ejen-ejen yang aktif ni, yang mana ejen Recording in progress. ejen-ejen aktif. Oh, jap okey. Ejen-ejen aktif ni, diorang ni semua bukan daripada di satu tempat. Maknanya di serata Malaysia. Okay. Alright, untuk sesi pertama ni, okay. Sesi pertama. Okay, sesi pertama. Okay. Welcome guest. Welcome to our guest. Okay, jap I tengok guest kita. Alright. Kita ada Arif. Okay, kita ada Alia. Okay. And all the team from the Samudra. Okay, kita ada Everest, kita ada Tua, and all the guests yang baru datang. Tak apa. Sesiapa yang ada guest lagi, boleh invite. Alright, boleh invite kita the guest untuk masuk. Okay. So Samudra is one of the pioneer group in Holiong MSAG Takaful, and kita akan explore lah dekat lagi dekat dalam the slide everything. Okay. Alright. So tanpa membuangkan masa, I would like to invite this person. Okay. Samudra Experience Testimony. The first session kita akan bawakan pada anda untuk dia ceritakan. Okay, so untuk cerita sikit lah, cerita sikit. I jumpa dia ni, I approach dia pada tu, waktu tu dekat satu event dekat KLCC. I approach dia, itu pun lama jugalah nak berborak-borak kan, macam malu-malu kan, nak tegur tak nak tegur. Okay, so that time is the turning point yang kepada dia, dan di masa itulah dia involved dalam this industry financial. And for information, dia dah 10 tahun dengan Holiong MSC Takaful. And for information, dia ialah one of the youngest, okay, managing Takaful consultant. Dia juga qualifier untuk Premier Club, okay, convention. Okay, dia pernah juga ialah one of the top producer, iaitu 30 cases dalam enforce, okay, dalam masa sebulan. Perfect 10, pre-perfected 10, 20. Kemudian dia juga ada tim daripada KL, okay, KL, Johor, Penang, kat Perlis dia ada tim, and of course dekat satu Malaysia ni, kalau consider macam semua tempat lah ada. Alright, so tanpa membuang masa, orang ni akan cerita kepada anda dia punya journey daripada orang tidak ada background sales, fresh graduate, now to become managing Takaful consultant dekat Holiong MSAG. Dengan itu, I'll welcome this person, MTC Daniel Dasuki. Woo! Alright, thank you MTC Ariel jadi host malam ni kan. Okay, sekejap ya. Kenapa ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang hadir pada malam ini.
Alright. Okay, jadi untuk sesi yang pertama ni saya akan share sedikit lah pengalaman saya, perjalanan saya bersama dengan HLMT ni. Macam yang Ari cakap tadi, dah 10 tahun lah. Okay. So dalam grup ni saya dikenali sebagai Daniel Dasuki, ataupun diringkaskan lagi dia orang sebut Didi. Kan? Alright. Jadi pada tahun 2015, ni lah saya 10 tahun yang lalu. Lalu lagi tak? Ke tak lalu dah tengok sekarang? Hello. Kejap. Okay. So inilah saya pada 10 tahun yang lalu, dan sekarang dia dah berkembang dengan baik. Okay. So sedikit latar belakang saya. Nama Muhammad Daniel bin Muhammad Dasuki lah. Okay. Umur saya dah 34 tahun lah. Okay. Saya lahir di Segamat, Johor, tapi sebenarnya membesar di Penang. Ada orang Penang tak? Okay. Saya sebenarnya anak sulung dari 8 orang adik-beradik lah. Okay. Dan sudah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Ini sedikit latar belakang lah tentang diri saya. Dan juga dari segi pendidikan, saya sekolah rendah, sekolah kebangsaan di Penang, Sekolah Batu Lancang. And then sekolah menengah kebangsaan Abdullah Mushi kat Penang lagi. Jadi so dekat Penang sebenarnya saya 17 tahun lah saya duduk di Penang. Okay, habis je SPM, saya sambung belajar di Kolej Matrikulasi Johor, KMJ. Kan? Selama setahun lah. Okay. Dan habis je Matrix, saya sambung degree saya di UMK, Universiti Malaysia Kelantan, di mana saya sambung belajar ijazah sarjana muda sains gunaan geosains. Okay, jadi sebenarnya saya background sains lah sebenarnya, bukannya ada background sales sangat pun. Kan, tapi macam mana boleh terjebak dengan takaful ni, itu yang sangat amazing lah dalam kehidupan ni kan. Kita tak tahu apa jadi. Okay. Jadi dari segi pengalaman bekerja tu, adalah sekejap kerja selama setahun lah. Okay, pada 2014 hingga 2015 lah, bersama dengan UMW Corporation. Saya ambil kat Shah Alam. Okay. So tapi dia sebenarnya kontrak sahaja, kontrak selama setahun, dan dia adalah antara orang kata kolaborasi antara UMK dan UMW lah sebenarnya. Dia ada program usahawan dia panggil. Jadi saya dapat offer untuk bekerja dekat sini 6 bulan on job training dengan UMW Group Corporate lah, Corporate Development Division. Okay, dekat sini saya belajar tentang pengurusan company itu sendiri lah, dari segi corporate lah. Okay. And then selepas 6 bulan tu saya sambung lagi 6 bulan on job training dengan UMW Synergistic Generation. Okay, dekat sini saya diletakkan dalam department business development. So dekat sinilah yang buat saya macam trigger point kepada yalah, kita tak pernah buat sale, tiba duduk dalam business development ni kena buat sale sebenarnya. Tapi tak adalah saya jumpa orang sangat pun, saya follow saya punya boss lah selalunya. Tapi dekat sini nak ceritanya, saya ni bukannya jenis yang suka jumpa orang sangat lah, pemalu gila lah kan. Macam Ari cakap dia pemalu, nak bercakap dengan orang pun memang tak lah. Okay, so memang sangat low self confident. Tapi diletakkan dalam business development punya department. So sangat macam orang kata tak kena lah dengan jiwa tu kan. Okay. So masa ni saya dapat income yang dibayar oleh UMW hanyalah 1,500 sahaja. So setiap bulan saya dapat 1,500 by check lah. Tak ada apa-apa benefit lain. Hanya gaji 1,500 je saya dapat sebulan. Okay. Jadi ini sedikit pengalaman berkenaan pekerjaan lah saya dapat lah join. Okay, so now kenapa saya di sini? Why am I here? Okay. So dia punya turning point tu sebenarnya bila dah masuk alam pekerjaan yang setahun tu, walaupun kontrak pun saya dah merasa dia punya orang kata vibe vibe alam pekerjaan ni. Satu, kita stres lah sebab satu saya dah lari berbidang lah. Okay, dah berbidang belajar memang tak ada kena-mengena. Tiba-tiba kena belajar pasal genset, kena belajar pasal corporate management. So sangat-sangatlah macam orang kata memang tak pandai bukan tak pandai, maksudnya tak faham and cuba nak catch up tu kadang-kadang lambat and kita jadi stres lah kan. Jadi lepas tu saya pula
masa tengah kerja tu saya tengah fikir macam ada tak kerja yang fleksibel, maksudnya rasa nak kerja kan, rasa macam nak cuti sebab masa bekerja ni kita tak boleh nak cuti suka hati kan, sebab kena kena bagi MC. Jadi dulu macam kita dah biasa perangai kadang ponting kelas, yang ni kita tak boleh nak ponting suka-suka, jadi kena bagi MC, surat MC kan. Jadi macam bila bekerja ni jadi tak boleh nak apa, rasa terikat lah, rasa macam alamak aku dah stres, dah burn out ni, tak boleh nak cuti. Tapi terpaksa kerja juga, jadi tak ada perasaan yang best lah masa bekerja tu. Jadi selalu dalam kepala otak ni nak fikir pasal nak kerja masa yang fleksibel, ada tak kerja yang masa dia fleksibel. And then lepas tu pada masa yang sama, sebab saya masuk dalam business development punya department, jadi bila masuk di business development ni, saya kena jumpa dengan orang dan bercakap. Jadi benda ni macam saya ni takut, macam mana nak start kan. Benda ni saya tak tahu macam mana nak start bercakap dengan orang. Macam mana kita orang kata nak beramah mesra kan. Sebab saya ni low self esteem sikit lah. Masa tu memang confident tak ada kan. So macam takut-takut nak cakap dengan orang. Okay. Jadi dalam kepala otak tu selalu bermain. Bangun je pagi subuh tu, sebelum solat tu kan mandi apa semua, selalu berfikir apa kerja yang boleh bagi aku happy, nak income yang banyak kan. Kerja atau tak kerja, income tetap masuk dan masyuk kan. Apa yang orang kata kira yang boleh buat macam tu, yang tak terikat dengan masa, tapi at the same time boleh build up my self confidence. Macam benda tu semua selalu bermain dalam fikiran. So itulah puncanya saya terlibat dengan Takaful ni akhirnya. Okay. Jadi pada tahun 2016 tu lah saya start new journey selepas habis kontrak dengan UNW pada tahun 2015. Walaupun company masih offer untuk sambung kontrak, tapi saya tak nak sebab saya dah terlampau stres sangat lah, sebab banyak kerja bos saya kena buat. Macam bos enjoy, saya macam dapat gaji RM1,500 je, macam tak fair lah kat situ. So tak puas hati pun ada kan. Kita yang stres buat kerja. Okay. Jadi macam you guys semua malam ni, saya join business preview. Tapi zaman dulu offline lah, kan. So datang dengar macam you guys malam ni, dengar by online. Senang dah sekarang. Dulu kena datang, masa tu dia jemputan pukul 8.30 juga. Tapi malam lah, kena datang tempat dia, dengar sharing. Okay. Jadi saya start dalam financial industry ni pada sebenarnya dah hujung-hujung bulan tahun 2015, betul-betul dapat agent code 2016 lah dengan Hon Leong. So memang saya start sejujurnya, saya start tanpa ada apa-apa simpanan. Memang saya berani mati gamble terus je. Income apa semua belum build lagi, tak ada, commission pun tak ada lagi. Memang terus berani mati, kata terus buat je kan. Terus buat tanpa ada backup plan pun. Memang kata dah aku dah tak nak, aku nak buat betul-betul benda ni. Okay. So bila dengar tu macam okay, macam ni lah cara nak dapat pendapatan ni macam mana kan. Okay. Jadi masa tu saya punya first goal memang saya nak income RM5,000 sebulan lah masa tu. Masa permulaan jadi agent tu. Okay. Jadi of course agency dia guide lah. Okay. Dia ajar saya buat prospecting method lah. Ni saya benar experience. Exchange card ni memang exchange card kat KL Central, buat cold call, join book ni semua sebenarnya saya pernah buat, tapi benda ni menggigil nak buat. Tapi dia membina saya punya, orang kata, karakter. Kan? Dia punya membina karakter tu maksudnya kita approach orang untuk bercakap. Jadi pada masa yang sama lama-lama kita akan pandai untuk berkomunikasi dengan orang lah, berkomunikasi orang macam selesa lah. Sebab kita dah praktis benda-benda ni semua. Bukan online. Dulu memang ni lah, tapi bila tak selalu buat tu, mulalah kita pun dah start tak ada income. Kita dah start tak ada income pun semua, sebab masa tu nak dapat customer memang susah, sebab tak reti lagi masa tu kan, and tak konsisten buat. So the challenge start lah, sebab tak nak follow sangat cakap leader, kononnya nak buat online lah kan. Bukan tak boleh buat online, boleh. Tapi permulaan ni income kau tak ada apa semua, macam kena cepat lah direct approach masa tu kan. And then masa tu tak fokus sangat. Jenis masa tu nak kumpul pulun lesen je. Pulun kumpul lesen. So masa tu saya ada lesen unit trust, PRS, Private Retirement Scheme, Takaful, wasiat, semua saya ambil. Masa tu semua lulus. Okay, so ada 4 lesen masa tu. And punyalah sebab apa? Sebab
Itulah tak ada dengan cakap dia, kita macam kononnya jumpa customer, saya ada semua. You nak apa? Contoh masa tu kan. Tapi sebenarnya that is not the right orang kata jalan. You belum betul-betul bersedia, jangan kumpul semua lesen ni lagi. Sebab you tak ada customer lagi. Okay, so masa tu memang degil, memang lalas satu apa pun tak closing. Dan terpaksa lah buat part time job yang lain lah untuk survive. Macam ni lah, saya dah buat popcorn packaging masa tu, dapatlah commission sebab saya nak cash in hand immediate kan. Nak survive, duit tak ada. So saya buat kerja part time dekat kilang Panasonic masa tu kat Shah Alam. Dapatlah sehari berdiri 12 jam tu RM65 hari Sabtu kan. Ahad RM80. So dapatlah cash dekat tangan untuk survive sementara, dapat makan semua. Okay, so that's why dekat sini bila you dah join ni, you janganlah kata melawan you punya leader ni. Sebenarnya you dengar je sebab dia orang ni dah experience. Dia orang dah langgar dinding dulu. Kan, jadi follow je dia orang punya step tu, buat betul-betul dan fokus. Okay, so jadi satu masa tu saya dah fed up macam sebab saya dah ada degree tapi apa benda aku buat ni, kerja kilang kan. So macam apa ni, aku ada degree tapi aku kerja kilang macam yelah, kita ada satu ego dekat situ lah, kan, perasaan satu ego macam kenapa aku buat macam ni, so tak boleh ni, aku nak benda apa sebenarnya. So one day tu ada satu trigger point yang saya berfikir balik, sebenarnya why not I fokus satu dulu. Macam itulah dia. Sebenarnya ada satu video saya tengok tu, dia tunjuk satu video yang tunnel, bukan tunnel, macam ada satu funnel tu, dia lepaskan semua bola tapi satu pun tak turun keluar. Dan satu lagi funnel tu, dia lepaskan bola satu persatu. Dan bila satu persatu, bola tu laju je turun. Jadi kat situ dah nampak sebenarnya dia trigger saya punya kepala otak macam tu, apa? On trigger saya mengatakan yang sebenarnya kita kena fokus satu dulu. Bila fokus satu, benda ni laju je pergi. And then itulah turning point. Masa tu saya duduk balik dengan saya punya leader, saya discuss balik. Okay, sampai bila? Discuss dengan Ari tadi NTC Ari tadi, kita punya host tadi. Sampai bila macam ni kan. So asyik kerja gila, buat popcorn and then kat mana yang salah, minta dia punya pendapat lah. So kena buat apa. So bila dah betulkan balik apa semua and then Alhamdulillah, my first goal tadi, ingat tak saya nak income RM5,000 kan. Tapi bukan RM5,000 yang saya dapat. Kat sini kita dapat daily income dan bonus. Yang best part, kita dapat daily income. Kalau kau tengok kat sini ada transaction dia kan. Setiap hari saya dapat income. Bukan takat RM5,000, lebih pada RM5,000 lagi dapat. Dan pada tahun Julai 2020 ialah bonus dan commission masuk. Ni adalah commission dan bonus saya dapat. Saya tak expect langsung akan dapat sehingga RM25,000 masa tu. Sedangkan masa tu PKP, orang tengah tak ada duit kan. Tapi saya Alhamdulillah masa tu dapat cash dalam RM20,000 kat tangan tanpa keluar rumah pun, duduk rumah je buat sale. Alhamdulillah. And then tahun 2021 naik lagi. Total income masa tu Julai. Kenapa saya tunjuk Julai? Sebab Julai ialah tahun baru Hong Leong punya financial year. At the same time dia releasekan bonus lah kat Julai tu. Okay, so ini saya tunjuk bonus yang saya dapat. And then pada tahun 2022 dapat lagi naik RM41,000. Lepas tu dia dah start malas sikit. Dia turun lah sebab dah terlalu selesa, dia jadi malas. Okay, 23 tengok alamak kurang. Okay, so 24 tu buat apa, rajinkan lagi. So 23, naiklah lagi RM36,000. Dan tahun ini Alhamdulillah naik lagi jadi RM42,000 pula kali ni. So Alhamdulillah lah, sebab bonus semakin bertambah dekat Hong Leong masa tu. Jadi saya dapat lagi extra bonus lah untuk production yang dibuat. Okay, so this is income yang saya dapat. Daripada saya expect RM5,000, saya dapat lebih daripada apa yang saya nak lah. Tapi dengan syarat rajin dan follow betul-betul, copy paste kan. Dan apa lagi yang saya dapat ialah personal development dan juga saya dapat building saya punya legacy lah. Okay, di mana saya dah create amazing memory. Saya jadi trip qualifier untuk Japan trip dan juga untuk apa nama, Bandung trip kan. Asal tak boleh ni. Sekejap ya. Apa dia tak keluar ni? Okay. So saya pernah jadi mencari cakap tadi lah. Tak adalah sampai 30, 20 lah. 21 cases dalam sebulan. Pernah achieve perfect 15, perfect 20 achievers. Ni antara yang saya dah
achieve lah, dapat cash reward quarterly tu. And then pada tahun 2021 saya promoted jadi unit manager lah. Managing Takaful Consultant. Saya jadi naik leader lah. Okay. And then saya dah create saya punya team dan achievers, Bangkok qualifier untuk team saya kan. And then saya dah create TA Graduate Builder. Okay. Pada tahun 23, 24. Sorry. Jadi yang ni saya dah build saya punya team pula. Team saya pun dah qualified graduate builder. So nanti kita ada sharing daripada graduate builder ni apa kan. TA graduate ni siapa, apa benda. So kita ada tak lagi So saya dah create saya punya own team. Dan juga saya dah adding values to my team juga, di mana diorang sendiri pun dah merasa income dan bonus dengan SLMT ni. Dan apa yang diorang buat ialah ada yang renovate rumah parent kan. So macam ada yang betul-betul saya tekan hutang, sonok lah diorang dapat income-income ni diorang tak expect kan. Sampai tak tahu dia bonus apa ni, sampai dia tak tahu banyak sangat bonus yang dapat. Okay. Jadi saya happy lah bila tengok saya punya team pun macam dapat apa yang saya dapat. Dan apa yang saya nak cakap ialah, for things to change, I must change first. Apa-apa perubahan pun bermula dengan diri sendiri. Diri sendiri kena ubah. Okay, sebab apa, kalau diri sendiri pun tak nak ubah, apatah lagi orang lain. Betul? Sebab apa? And only you can change your life. Tak ada orang lain yang boleh tolong. And no one can do it for you. You yang kena buat. You yang kena ubah. You yang kena ubah rutin tu. Okay? Sebab apa, dalam Al-Quran pun ada sebut, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Nampak tak? Dalam Al-Quran sendiri pun ada menyatakan tentang nak ubah nasib tu kita sendiri yang kena ubah, bukan orang lain. Okay? Jadi itu sahaja perkongsian dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada yang setia lagi menunggu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pass back the floor to our host malam ni, MTC Aril. Alright, guys, berikan tepukan gemuruh untuk our MTC Daniel Dasuke. Okay. This is a journey, journey depan mata I. Okay, daripada seorang yang very slim, daripada, daripada tak cukup makan, sekarang terlebih makan, Okay. Alright, so this is a journey yang I nampak lah daripada seorang yang this career for your information, memang tidak mudah sebenarnya. Memang tak mudah. Memang tak, kalau orang kata apa-apa bisnes pun, kalau kita buat pun memang tak senang kan, betul tak? Di awal-awal tu. Tetapi bila you consistent buat sampai you dapat the momentum. Okay, sampai you dapat the momentum, of course you akan pergi lebih jauh. Once you understand the process tu, kita kena terima the process tu. Okay. So MTCDD dah lepas dah 10 tahun melalui the fasa perubahan tu. Okay. Now, so yang tadi waktu yang tak disabar-sabar untuk kita panggil orang ni pula. Okay. So kita akan panggil orang ni, yang mana dia bukan daripada KL, okay? Dia bukan daripada Semenanjung, okay? Dia daripada Sabah, dia daripada Sarawak. Okay, kita bawakan dia. And dia pun one of the testimoni yang I nampak depan mata, okay? Waktu-waktu dia bersusah payah, macam mana dia nak memahami this career, macam mana dia nak buat, okay? Itu menjadikan satu inilah pengalaman kepada I sendiri. Okay, I tengok dia punya journey macam mana. Okay. Okay, for your information, okay, biarlah dia cerita sendiri dia punya cerita tu, tetapi I would like to introduce this person. Okay, dia ni seorang part-timer. Ramai kata part-timer, alamak part-timer tak boleh buat, tapi tak boleh buat. Now kita bawakan orang yang boleh buat. Okay. And for information, dia ialah champion berturut-turut 3 tahun berturut-turut untuk East Malaysia. Champion Okay, dan dia juga 100 apps qualifier untuk 2 tahun berturut-turut. Dia ialah qualifier untuk untuk MDC Club, MDC Club, okay. Lepas tu dia banyak kategori lah, okay. Perfect 10, dia pernah buat Perfect 20, guys. Okay, this person only a part-time agent, okay.
So dengan itu, I would like to invite this person. Let's welcome our champion, Abang Muhammad Fatur Rahman. Pass to you, Fatur. Okay, thank you Ariel. Dengar ke? Dengar. Dengar, dengar. Ya. Bolehlah. Dengar. Tolong Dengar. share teruslah. Okay, first, Assalamualaikum kepada semua. Thank you juga untuk Samudra sebab bagi saya peluang untuk bercakap pada hari ini. Okay. Untuk guest, selamat datang. Korang dalam apa track yang betul sekarang. Jadi mungkin korang sekarang rasa macam apa ragu-ragu lagi, rasa macam aku boleh buat ke tak. Jadi saya akan share sebab saya pun ada experience yang sama. Saya pun tak tahu aku ni boleh buat ke tak. Memang itu ada dalam kepala. Jadi sebelum korang fikir korang boleh buat ke tak, korang tengok dulu journey saya. Kenapa saya rasa korang sendiri pun boleh buat juga. So first thing first, saya Fatur Rahman. Ah, saya baru 33 tahun. Dan saya dari Sarawak. So saya rasa kat sini saya yang paling jauh, kat Sarawak. Dan dekat Sarawak masa tu saya dalam tim Samudra Platinum. Hanya saya ada dua orang je. Saya dengan saya punya upline. Lepas tu tak ada orang lain dan rasa agak struggle lah. Sebab saya punya upline pun masa tu dia submit case pun pakai borang tu tak. So bila dah zaman transition untuk iPad, terkial saya nak belajar. Tapi nasib baik Ariel ada. So saya punya pendidikan, saya sekolah agama 100, sikit lagi nak jadi ustaz, tapi terbabas. So, tapi Alhamdulillah jadi cikgu. Okay, saya study 5 tahun setengah dekat IPG Ipoh. Kalau IPG Ipoh ni dekat Tanjung Rambutan. Orang tahu kan Tanjung Rambutan. Tapi saya bukan duduk kat hospital lah, saya duduk kat IPG tu. Tapi dekat je dalam 5 minit je dah sampai dah. Dan saya punya kerjaya sekarang pun masih lagi cikgu dan masih lagi belum meninggalkan kerjaya saya sebab saya memang cikgu ni memang saya punya passion lah. Ah, ada something yang istimewa dalam kerjaya cikgu ni yang saya tak tinggalkan. Dan saya join National MT ni Mac 2021. So sekarang dah masuk 5 tahun. Ah, 5 tahun dah, dah masuk. Dan saya punya impian nak capai kebebasan kewangan. Sebab maksud saya nak join tu, ah, kerjaya cikgu ni okey, best. Dia punya journey best. Tapi dari segi dia punya income, dia masih selesa. Tapi saya nak cari lebih. Sebab masa tu saya duduk kat pedalaman lagi. Cuba slide sikit. Slide tu. Okey. Masa tu, kerjaya semasa saya sekarang ni masih lagi cikgu. Dan berada di Sarawak. Saya sekarang dah 9 tahun mengajar. Dan saya sekarang dah pindah kat town dah. Tapi dulu saya mengajar dekat pedalaman 6 tahun. Kamu tahu kan pedalaman ni dia ada level tau. 1, 2 dan 3. Bagi saya masa share dulu. Sebab nanti korang boleh relate kenapa saya share. So saya duduk pedalaman 3. So 1 ni dia tak ada. 3 ni maksudnya dia memang tak ada semualah. Elektrik tak ada. Jalannya tak ada. Airnya pun tak ada. Awak. So, elektrik, kita orang pakai genset. Bukan tak ada terus ada genset. So, genset tu kejap buka, kejap tutup. Kadang-kadang dia 12 jam sehari. Ada masanya elok 24 jam sehari. So, ada struggle kat situ. Air pun pakai air sungai. Percaya tak? Pakai air sungai. Air sungai. Air sungai tu kita orang buat empangan. Lepas tu letak pipe masuk dalam rumah. Tak ada air, tak ada air pipe lah. Memang air sungai yang berbatu tu. So jarak saya dari town yang terdekat dalam kalau off-road tu, Jalan Balak ni, kalau orang tengok gambar tu, yang saya pakai baju kuning nampak masih muda tu. Yang tu off-road dia saja dalam 4 jam. Dia punya on-road 2 jam. Jadi memang struggle nak masuk lah. Dan dia juga tak ada wifi. Ada wifi. Saya WhatsApp pagi pukul 8, masa rehat pukul 10 tu dia masuk. Lepas tu girlfriend saya masa tu, girlfriend lah, reply,
Pukul 10, nanti tengah hari baru dia masuk dekat saya lah. Lepas tu tengah hari tu reply. Jadi macam macam benda tu berlarutan. So sampailah kita orang punya line internet macam okey sikit lah. Tapi line telefon memang tak ada. Line yang wifi tu memang line line apa? Yang satelit tu. So kalau nak call klien memang tak dapat lah. Lambat. Memang kalau nak call memang through wifi lah. WhatsApp call ke apa semua. So masa tu bila saya juga coach untuk olahraga, bola baling. Saya memang minat sangat education ni. Tapi masa tu saya ada saya rasa nak pindah. Bila duduk pedalaman ni saya ada 1,500 extra allowance daripada cikgu yang kat town. So adalah 1,500 duit lebih. So bila saya nak keluar, saya kena cari something yang boleh tampung balik 1,500 yang tak akan ada masa saya dekat town. So fikir-fikir-fikir ada jugalah saya buat bisnes-bisnes lain. Jadi pemborong ikan lah, pergi jual ikan. Tapi benda tu memang perlukan masa yang banyak, modal pun banyak. So, duk fikir-fikir, ah, cari-cari-cari, so nampaklah Takaful punya iklan. So, masa tu saya ada banyak lah yang saya punya kawan-kawan pun ejen Takaful juga. Ada yang dari company G ni, ada company A ni. So, bila saya pun tak fikir banyak, aku tak tahu nak pilih company mana ni. Aku register je dulu. Sebab saya tengok dia orang dah dapat reward dah. Masing-masing dah ada pendapatan lebih. Macam yang masa tu yang paling triggered saya, member saya seorang ni, baru sebulan dia jadi ejen, dia dah dapat 500 dah. Baru apa kerat dia punya klien tu. So, ni boleh buat duit ni kan. Bila saya fikir macam tu. So, bila fikir tu, aku tak nak fikir panjang lah. Aku register dulu, ambil exam. Ambil exam, nanti aku pilih nak pilih mana satu. Dan saya ambil exam tu masa COVID. Nak ambil exam ni pun saya menyeludup sebab dekat rumah saya tak ada line. Masa tu saya kat kampung. Saya menyeludup dari polis kan. Polis tak bagi keluar masa tu. Ambil exam tu dekat masjid. Saya seorang lah kat masjid tu. Ambil exam kat masjid. Alhamdulillah lulus. Lepas tu baru saya fikir, aku nak pergi mana ni? Aku nak pergi ni. Sebab saya fikir masa tu, aku nak pergi company mana ni? Aku kena pergi company yang aku boleh jual dia punya produk. Sebab masa saya start jadi agent, saya agak memilih lah bila nak pilih coverage untuk saya sendiri. So, saya tahu company mana yang sedap. So, bila saya tengok HLMT ni, sedap plan dia ni. So, saya pun register sebagai agent HLMT. So, next. Ni first journey saya. Tengok dekat sini, memang tempat kerja saya memang tak ada line internet yang pantas. So, tak ada coverage. Kadang-kadang saya nak call klien ni, saya terpaksa pergi naik drive kejap, off-road, naik atas bukit sikit. Dekat situ ada line sebiji lah line kan dia ada bar kan. Ada di 4 bar tak silap. Satu bar tu hilang datang, hilang datang, hilang datang. Memang call tu atas bukit betul nak call klien masa tu. Nak close punya pasal kan, first close. Tapi tapi memang struggle lah. Cuma apa yang bestnya, saya ada team macam Samudra ni yang support. Yang menjadi kerisauan saya masa tu yang pertama memang macam mana aku nak attend klien. Tu memang risau gila lah. Aku part time. Pagi aku ngajar. So macam mana kalau pagi-pagi tu klien call, nak admit ke benda kan, nak perintah kaful ke semua, aku tak boleh attend. Macam mana Aku memang duk fikir-fikir benda tu. Lepas tu kalau admit, kalau quotation kita boleh buat lambat sikit. Kalau admit, siapa nak tolong assist? Aku nak call hospital pun tak lepas ni. Okay, macam tu saya punya. Tapi Alhamdulillah saya ada leader yang baik. Kita ada MTC Didi tadi, MTC Ariel. Kalau tengok kat gambar tu, Abang Azman yang tu saya punya upline dulu. So, yang best ni korang tak payah fikir lah pasal macam mana kau nak assist klien, kalau kau nak admit, macam mana kau nak buat claim. Kau tak payah fikir tu. Sebab kita ada team. Dia orang boleh tolong. Kalau saya tak, kalau saya pergi holiday pun sekarang, Ariel, tolong assist klien ni sekejap. Sebab saya tengah holiday. So, dia orang tolong assist. So, kalau korang ada masalah yang sama pun, yang korang risaukan, yang menjadi batu, tak apa, menjadi penghalang korang tak nak join bisnes ni, jangan risau. Sebab kita dah ada penyelesaian. Korang dah ada tim yang sangat, sangat, sangat hebat lah.
Jadi bagi saya sangat sayang untuk korang sebab saya part time. Saya tahu untuk pemula-pemula ni kerisauan dia nak access klien macam mana. Dia nak buat claim macam mana. Siapa nak guide aku. Semua tu ada dalam team ni. Even copywriting untuk korang buat iklan. Oh, aku tak pandai buat iklan lah. Saya cikgu bahasa Melayu tau. So most of my copywriting tu memang saya buat sendiri lah. So tu ada kelebihan lah sikit. Saya punya copywriting tu asal kena-kena je kat hati klien ni. Asal kalau dibaca dia asal macam panas-panas je. So dia PM. So korang pun boleh je copywriting saya. Ataupun nanti kita akan share dalam grup. Semua tu disediakan. Even poster pun kita orang sediakan. Poster muka muka korang ni dah jadi ejen kita orang sediakan sebagai pengenalan korang nak jadi ejen. Semua. Tinggal korang nak datang je lagi. Yeah. Dan untuk pengetahuan korang kenapa saya pilih Takaful ni sebagai platform. Walaupun saya sebenarnya nak cuba-cuba je dulu. Korang tak payah pegang modal. Satu tu. Korang tak ada modal. Modal korang RM80 je untuk ambil lesen tu. Tu je modal. Kalau korang nak start bisnes lain, nak start bisnes ikan ni, korang perlu modal. Paling-paling 100-200. Modal 100, nak untung ni nanti RM20. Sampai bila? Jadi yang sini modal RM80. Korang tak payah bawa produk. Tak ada basi produk. Korang dalam financial service ni, benda-benda yang korang bawa laptop je. Laptop pula iPad je. Masa saya jadi ejen tu, iPad pun saya pinjam iPad bini saya. iPad pun tak ada bang. Dah pinjam iPad bini lah. Pinjam iPad jam. Dah masuk commission 2-3 bulan. Baru saya beli beli iPad sendiri. iPad pinjam orang lagi. Dan kenapa dan satu lagi yang kenapa saya pilih Takaful, walaupun saya masa tu ada juga try rent. Korang tahu tak rent? Real estate negotiator. Okay? Sebab rent tu diperlukan banyak masa. Kau nak pergi site, kau nak iklan rumah ni, kau nak deal dengan lawyer. Dia banyak sangat masa yang saya nak kena ready. Lepas tu, dia punya commission tu lambat. Kan? Commission tu kalau kau dah close 3 bulan, 4 bulan nanti belum tentu lagi boleh dapat. Kadang-kadang 6 bulan baru boleh dapat. Kau nak atur financial tu saya rasa susah. Bukan rent tu tak bagus, saya tak claim rent tu tak bagus, bagus je. Cuma untuk saya perlukan cash yang segera. So saya pilih Takaful. Yang best ni pasal HMT ni, dia bagi commission tu daily. Hari ni masuk, hari ni korang close case, then masuk. Maksudnya case masa saya first month saya punya case tu saya close 10 case. Maksudnya first month tu saya punya commission dah 500 lebih dah. Dah 500-600 dah. Ya, saya pun boleh next eh? Okay. Masa first month tu saya dah close 6 case 10 case. Saya dah dapat dalam 600 something lah sebab average HLMT ni dia punya commission besar tau dia punya peratus. Average dia dalam 40% something. So kalau case tu monthly dia RM100, saya dah dapat commission 40 ya. So ada case yang saya close 200, ada case yang saya close 300, ada yang 100. So bila campur-campur saya dapat commission baru bulan pertama 600. Second month tambah lagi 600. Dia accumulate, dia kumpul lagi. Lepas tu tambah. Saya fikir shock juga ni kan. Sebab kalau macam cikgu kan, government servant, kita orang punya kenaikan gaji tahunan tu dalam 200. So bila saya join ni, aku boleh dapat naik gaji tiap bulan tu tak? Satu bulan saya boleh naik 600. So next month naik lagi. Sebab commission tu, sekali korang close, korang akan dapat commission tu berterusan selama 6 tahun. Takaful je lah yang buat macam tu. Kalau korang jual benda, korang jual satu, korang akan untung sekali. Kalau korang jual takaful, korang jual sekali, korang dapat untung tu berkali-kali-kali selama 6 tahun. So, Alhamdulillah, bila saya dah dapat jalan dia, saya pun buat je. Saya tak fikir pun malu, saya buat je. Pandai ke tak pandai, saya copy je poster orang, saya copy je, saya rembat je copywriting orang, saya copy, saya ubah sikit, saya letak dalam post. Akhirnya, dalam saya berterusan dapat 10 case tu, ber, berbulan-bulan-bulan jugalah.
Dan Alhamdulillah, ini pencapaian saya dekat HLMT selama 5 tahun dah. So ini yang pertama 100 apps lah. Saya dah dapat 2 tahun ni. Tahun yang ini tadi yang baru berlalu dengan tahun lepas. Lepas tu sekarang saya dah jadi champion top case dekat East Malaysia. Dah 4 tahun lah daripada tahun yang kedua tu. Sebab tahun yang pertama tu saya masuk setengah financial year je. Dan saya pernah juga top untuk monthly case nationwide, seluruh ejen kat Malaysia. Saya juga producer untuk club member. Saya dapat Bangkok qualifier. Tapi yang ni saya tak pergi hari tu sebab saya sebab tak bawa family, saya tak pergilah. Saya ambil cash, lepas tu saya bawa lah. Saya tukar benda tu jadi cash. Bawa lah family jalan. So saya tahun ni Alhamdulillah dapat Seoul Korea qualifier. Seronok jugalah. Yang ni saya tak yakin pun boleh dapat, tapi saya buat je lah. Dan ni gambar-gambar saya semasa dapat 100 case itu. So dapat acknowledgement dekat sini, dapat recognition. Memang memang best gila lah. Memang rasa macam selain dia seronok dengan duit dia, dia seronok dengan dia punya penghargaan daripada company. Kau reward dia tu, penghargaan itu tak rasa dekat kerja-kerja yang saya ada sekarang. Ah, Boleh tengok gambar lain. Okay, ni gambar-gambar saya juga. Kau perasan tak gambar yang baju putih tu? Baju putih tu gambar yang paling lama saya pakai. Ariel memang selalu suruh saya bagi ambil gambar. Ambil gambar Fatul, ambil gambar. Tapi saya lihat tak nak ambil gambar. Gambar yang baju putih ni gambar first saya pakai untuk jadi ejen. Dan gambar ni memang saya pakai lama dah. Dan setiap masuk dalam belakang apa benda tu, belakang stage tu pun, gambar tu bini saya ambil. Itu memang gambar yang bagi saya kena apa sentimental lah. Gambar tu bini saya ambil. Masa tu background dia dinding je. Dia ambil, saya pilih lah. Dia ambil banyak snap lah. Ada 10 snap. 10 snap saya tengok, oh yang ni boleh handsome lah sikit kan. So saya ambil gambar tu. Yang lain tu tak cantik. So memang gambar ni lah saya buat untuk cari makan. So kalau tengok poster tu, memang poster tu je. Baru tahun ni je Ariel tukarkan gambar saya yang jadi gambar dalam kemeja dalam uh, suit hijau tu. Tu pun Ariel edit. Kan Ariel? Betul tak? So memang tu gambar cari makan lah. Sebenarnya suit dia warna warna apa tu? Warna kelabu. Tapi gambar ni yang saya pakai sekarang lah. Jap. Isteri belanja kopi. Isteri lah yang menjadi apa, apa yang support. Banyak benda dia saya pakai. Laptop dia saya pakai. iPad dia saya pakai. Masa tu laptop saya tak cantik. Laptop tu asal boleh je. So laptop dia saya pakai. Lepas tu dia hadiahkan saya laptop lah dulu. Tapi bila dia hadiahkan saya laptop, bonus tu saya bagilah kat dia. Lepas tu banyak benda lah yang dia punya tu saya pakai. Dari iPad, dari mikrofon, mouse pun dia beli juga. Lambat macam saya lambat saya nak beli barang untuk sendiri sebab kita banyak habiskan barang untuk family kan, dan itu juga sebab big why kenapa saya berterusan dekat HLMT. Sebab kalau saya nak buat untuk diri sendiri memang saya tak buat macam ni. Tapi sebab saya buat untuk family, saya nak saya ada saya nak saya punya target, saya nak ada duit untuk saya happykan anak kita, bawa dia pergi playground, beli mainan dia, sediakan rumah, sediakan makan pakai, bawa dia jalan-jalan, bagi dia happy. Itu saya punya big why. So saya rasa korang pun ada tujuan korang. So buatlah sehabis baik. Sebab tak ada kerugian pun kalau awak buat. So kalau kat gambar ni, yang tu antara ada banyak lagi lah yang Ariel post. Sebab sebenarnya yang ni lah gambar pertama saya pergi jumpa dia orang. Setelah berapa tahun dah ni? 3-4 tahun juga baru saya datang KL. Sebab saya part time. So selalu tarikh tu tak ngam. Masa saya kerja ada event. Ada kerja ada event. So susah lah nak datang. So yang ni saya datang
ah, tahun lepas tak silap. Setahun ni saya pun datang juga. Bulan 11 ni saya akan datang. So kalau korang yang apa? Yang guest ni, nanti kita jumpa lah. Nanti kita boleh buat sharing sikit. Okay? Dan untuk reward yang saya dapat, ni hadiah-hadiah ni, yang ni kita punya agensi bagi tau. Ah, Agensi kita ni baik, Samudra ni. Saya bagi minyak wangi lah, bagi cash reward lah. Kadang-kadang duit tepi pun dapat 300. Kita punya MTC Ariel bagi 300 boleh lah bawa anak jalan-jalan, bagi dia happy. Ah, Lepas tu commission lagi, bonus lagi. Then ni reward yang saya dapat, ni yang recognition daripada HLMT lah. Yang ni antaranya Perfect 15, Perfect 20. Cuma saya tak tahu mana pergi poster Perfect 20 saya tu. Saya cari-cari tak jumpa. Yang ni pun Ariel cari. Tengok yang benda ni pun Ariel tolong. Buat dia tahu saya busy. So korang, kalau korang busy tu ataupun part time tu penghalang, korang ada Ariel and the team and DD sekali. Boleh tengok next lagi. Okay. Yang ni yang saya nak share. Yang ni reward saya dekat HLMT. Sebenarnya saya nak cari saya punya screenshot yang tahun lepas tu. Tak jumpa. Tak tahu. Saya tak tahu tekan pergi mana. Tak tahu. So saya jumpa yang ni je. Yang ni untuk tahun lepas. So kalau untuk pengetahuan korang, saya dah 10 tahun mengajar. 9 tahun mengajar. Saya punya income sebagai cikgu monthly dalam RM6,000 lah. Termasuk allowance. So kerja 6 tahun dah RM6,000. So saya suka kerja cikgu. Tapi dekat HLMT ni yang saya suka ialah reward macam ni. Cash. Ya. Siapa tak suka cash kan? Cash yang banyak. So itu yang sebabnya saya buat juga kat HLMT. Saya buat dekat saya pagi saya cikgu, petang, malam saya buat kerja HLMT. Kadang-kadang ah, kalau dalam grup ni saya pernah share. Pagi tu saya pakai baju ngajar kan. Saya balik rumah, tukar baju apa? Grup tu Samudra. Lepas tu mandi buka baju, drive pergi jumpa klien. Jadi orang lain pula. Macam living to life, macam Spiderman lah. Kan? Nak selamatkan orang pakai baju Spiderman. Lepas tu jadi orang balik. Dan reward saya ni dalam uh, saya punya income tahun lepas, dalam kalau korang tengok di sini ada 137,000. So average dia dalam 12,000 monthly lah. So dua kali ganda daripada saya punya gaji sebagai cikgu. Dan saya rasa benda ni tak mustahil untuk korang dapat sebab saya boleh buat. Saya kat Sarawak, saya pernah dekat pedalaman. Saya tak adalah tahu sangat teknologi. Buat ads pun merangkak-rangkak lah buat ads. Pening kepala. Kenapa duit aku ni habis tapi tak ada leads? Merangkak. So benda tu buat kita belajar. Dan yang paling bestnya dekat HNMT, tahun ni saya dapat bonus. So bonus ni saya pakai untuk bawa, selain bonus ni saya share dengan korang. Tadi tak saya cakap dengan korang tadi, saya punya goal ialah financial freedom. Sorry ambil masa terlebih sikit. Kan? Okey. Boleh. Okay. Ada tak saya cakap saya nak financial freedom, saya nak hidup dalam keadaan saya tak ada hutang. Kalau ada hutang pun hutang rumah je. Hutang rumah tu nak settle lambat mak. 500. Kalau dah 600K macam mana kita nak settle cash kan? Dah slowly settle lah. Tapi tahun lepas, 2 tahun lepas, saya gunakan saya punya bonus tu untuk settle saya punya kereta. Saya ada kereta satu, pickup truck, Triton. Triton tu masa beli tu bapak mahal lah. Saya kena ada Triton tu sebab saya ngajar kat pedalaman kan. Saya perlu pickup truck tu. Saya tak boleh pakai Beza kat situ. Kat Beza kan tersangkut. Tersangkut siapa nak balik menangis. So kena pakai pickup. Itu bukan sebab nak beli sebab suka. Memang terpaksa beli. So saya settlekan. Dapat je bonus. Tak silap 2 tahun pertama tu bonus tu dia daily. Dia dimasuk sekali. So masuk tahun ketiga. Dia dah start bagi bonus tu bulan 7 tu kan. So first bonus saya masa tu 20K lebih. Terkejut saya tengok. Saya ingat
dia daily lagi. Bila dia nampak, saya expect bonus tu dalam 3,000, 4,000. Yalah, kita cikgu kan. Paling tinggi bonus yang saya pernah dapat pun RM1,000. Ah, kalau biasanya dapat RM500 masa raya, RM500 masa buka sekolah. So saya expect bila saya dapat bonus dalam 20, dalam 5,000 lah, paling banyak 5,000 lah. Saya tak expect. Bila saya buka-buka bulan tu, bapak banyak ni. Memang saya terkejut gila. 20K lebih saya dapat masa tu. So duit tu saya guna untuk isi barang rumah sebab saya masa tu baru baru masuk rumah, dan guna untuk bayar lawyer fees, dan saya guna untuk settle loan kereta saya masa tu. Sebab loan kereta saya tu masa tu tinggal berapa berapa ribu je lagi, dalam dekat nak 20,000 juga lah. Ada je saya pakai duit commission saya juga. Saya kumpul-kumpul, saya settlekan kereta. So bulan yang kedua, saya lupa nak share. Saya pakai commission juga. Saya beli kereta untuk wife saya. Sebab dia dah banyak kali saya sebut wife kan, sebab dia yang support saya. So saya beli kereta tak mahal lah. Tak mampu sebab kereta dia dah adik dia pinjam dulu. Bila adik dia pinjam, accident langgar lori tu, hancur lebur, tak ada kereta dah member. So bila pergi kerja kan, dia pakai kereta saya Triton tu, saya pakai motosikal EX5. EX5. Pakai tu je. So setahun juga saya pakai. Sebab saya tunggu kereta tu. Sebab kereta tu lama juga tunggu. Dalam 7-8 bulan juga tunggu masa nak beli. So saya dapat hadiah Beza lah untuk isteri saya. So dia dah pakai Beza, dia tu dah pakai bonus dan commission tu. Then tahun lepas saya dapat 50K juga. Tapi saya tak ada gambar, sorry. Saya cari-cari tak jumpa. Mana pergi tak tahu. Untuk tanya Ariel tadi. So, saya dapat yang tahun ni je. So, tahun ni, kalau korang tengok dekat situ, 57K saya dapat untuk tahun ni. Alhamdulillah. So, benda ni saya pakai untuk bawa, settlekan loan loan personal saya. Maksud saya dengan jadi cikgu dulu, cikgu kan senang loan. Sikit-sikit nak loan. So kesilapan tu saya, padahal nak beli tanah lah, apa benda lah, ada je alasan nak membenarkan, membetulkan niat nak loan, saya loan lah. So tu kesilapan financial saya. So alhamdulillah, reward daripada HLMT ni saya gunakan untuk uh, hadiahkan isteri saya sebuah kereta, hadiahkan dia ada benda-benda lain lah saya hadiahkan. Saya gunakan untuk settle saya punya loan kereta, isi barang rumah, bayar lawyer fees untuk rumah. Saya gunakan tahun lepas untuk settlekan saya punya personal loan. Tahun ni tadi saya settlekan personal loan dalam 30,000 tak silap. So saya dapat bonus 57K kan. 30,000 tu saya settle saya punya personal loan. So 20,000 tu saya bagi bini saya. Kita orang buat trip untuk pergi Korea. Tahun ni tadi baru balik. Masa pergi Korea tu ada klien nak admit. Nasib baik Ariel ada. Saya bercuti pun ada orang support. Memang support memang bagus dekat sini. Untuk tahun lepas, saya punya bonus tu selain saya settle loan kereta, settle apa, saya bawa juga saya punya family pergi Japan. So, benda ni saya takkan achieve kalau saya tak cuba dulu. Kalau saya masa tu berfikir-fikir, dapat tak aku buat ni, dapat tak? Saya tak dapat ni. Kalau duk dengar cakap orang, susah kau nak buat bisnes kat Undu ni, kau nak buat macam mana? Kalau kau dah fikir macam, saya fikir macam tu dulu, kau rasa saya dapat tak bonus ni? Tak dapat lah. So, Alhamdulillah, saya sangat syukur sebab saya dulu tak fikir panjang. Saya buat je, asal asal boleh lah, buat je lah. Nanti dapat tak dapat lah, hantar dia lah. Saya punya mindset macam tu, buat je, buat je. So, buat. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, macam mana? Lepas tu saya approach klien pun, kalau dia nak, nak. Kalau tak nak, apalah, kita ada 25 juta lagi rakyat Malaysia yang menunggu servis kita. So, kalau kena reject dengan seorang ni, kita ada lagi 25 juta orang. So, kenapa nak takut kan? Ada banyak, maksud saya dekat sini, market kita ni sangat besar. Dan kita ada produk yang sangat cantik untuk kita bagi dekat klien. Dan benda tu tak mustahil untuk jadikan korang sama macam saya hari ni. Okay. So, untuk korang,
korang dah ada dalam ni, Allah dah bagi hati korang ni masuk dalam Zoom ni. Jadi jangan fikir panjang, ambil exam, masuk dulu. Apa-apa jadi lepas ni, fikir kemudian, cuba dulu. Kalau ada kerisauan, kegusaran, ada nak sharing, ada risau ke, boleh call kita orang. Kita orang boleh buat sharing. Kalau nak poster, kita boleh buat poster. Kalau nak copywriting, kita orang boleh buat. Okey, terima kasih kerana memberi peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you very much kepada Fatul. Thank you Fatul. Sama-sama. Okay, itulah. This is a very interesting journey Fatul ni. Sebab I nampak dia depan mata tau I nampak dia punya journey tu. Ingat lagi dia call Aril, I boleh reply waktu-waktu ni je masa dekat pedalaman tu guys. Lepas tu dia cerita kat I dia nak pergi ke branch Kuching nak pergi branch Kuching tu dia perlu lalu apa naik boat lah. Okay, naik boat lepas tu kena naik kereta baru sampai ke branch kita orang dekat Kuching. Dan very paling interesting sebab dia seorang-seorang je kat sana. Okay, kita tak ada management. Bukan management ni, bukan kita tak ada BD ataupun dia apa kita panggil orang management yang jaga. Tapi ada untuk kucing ada tapi dia dekat Sabah. So macam Fatul ni very independent. Itu yang I nampak dia. Tapi paling bagus kalau I nampak daripada MTCDD Fatul ni semua dia orang sangat rajin. Itu je beza dia. Beza dia ialah dia sangat rajin. Dia orang rajin untuk mencari. Okay. Alright. So kita dah dengarkan sharing daripada orang full time, part time kan kita dah bawakan untuk anda. Okay, kita dah bagi you guys dengar betul ke dia orang ni kan. Right. So now kita akan teruskan dengan sesi yang untuk sesi sharing ketiga. This one kita bawakan orang yang baru fresh graduate. Okay, graduate ni maksudnya kalau majoriti tahu, graduate ni daripada convocation kalau dia habis belajar semua kan, convo kan. Tetapi dekat dalam bisnes Holiong Takaful dia ada graduate juga kepada agent. So okay, so dia for information dia daripada Johor. Okay, we'll invite dia. Okay, kita invite dia untuk berforum bersama saya pada malam ini, and then you guys boleh dengar apa dia punya sharing. Okay, so dia one of the top agents dekat Southern consistent submitted. Okay, consistent submitted and very consider fresh graduate. Okay, fresh graduate juga. Kiranya tak ada banyak pengalaman bekerja. And for information, dia baru habiskan 12 bulan konsisten program kita panggil Takaful Associate, yang mana this program kena follow kelas, masuk Zoom, everything, and then ada target based. And akhirnya alhamdulillah dia promoted, dia recognized. Okay, kita graduate kan dia convocation yang baru saja dilakukan pada bulan 7 hari tu dekat Genting Highland. So let's welcome Syah Nurul Izzah. Hai, Assalamualaikum. Sekejap kita nak sampai rumah. Sekejap tau. Dah sampai rumah dah. Itulah. Sekejap. 1 minit, jap nak parking. Tak apa. Boleh. Okay, IT kita minta IT untuk buatkan forum punya. Okay, this is a forum. Okay, hari ni untuk this one session dia ialah I akan tanyakan soalan kepada dia. So soalan ni dia akan jawabkan. Okay, kita tak ada macam siri-sirikan soalan, tak ada, ni gamble je. Kita gamble je. Okay, so kalau you guys nak tahu, dia ialah memang dia jauh daripada leader dia dekat KL. Dia dekat Johor. Okay, you guys tengok sekarang ni Samudra ni bagusnya ialah kita ni semua jauh-jauh kan semua. Leader semua dekat KL. Okay, tapi all the top producer, agent-agent kita yang ni semua ada dekat serata Malaysia lah. Dekat Terengganu ada, dekat Sabah ada, dekat Sarawak tadi Fatur. Okay, and then kita ada dekat Johor. Dah ke? Okay, dah. Dah. Okay. Alright. Okay, Assalamualaikum. Salam. Thank you very much for tonight. Okay, Syah.
Boleh tak Syah ceritakan sikit pasal diri you? Okay, boleh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya dengar tak? Bising eh? Dengar. Okey, Cun. Okay, nama saya Syah Nuriza. Boleh panggil saya Syah. Saya 26 tahun. Saya daripada Johor. Uh, saya baru je tamat graduate hari tu dekat Genting. Uh, macam yang tadi MTC ada cakap lah, saya pun tak adalah banyak pengalaman kerja dan saya pun antara fresh jugalah, baru habis belajar pun BA juga. Jadi saya terus jump into dekat dalam kita punya Tagaful. So Alhamdulillah lah tahun lepas dapatlah 12 bulan tu all out, dapatlah saya ni graduate Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Syah, masa Syah invite untuk jadi agent. Hmm. Kenapa you kenapa you berminat untuk join this scheme tu? Oh, so masa tu saya memang tengah kerja. Saya tengah kerja dengan company lain lah, dengan private sector. Tapi biasalah kalau kerja dengan orang ni macam-macam ragam kan. So masa tu saya cuba-cubalah try and error je. Lepas tu 3 bulan tengok macam konsisten. Dan saya dah planning dah memang nak resign. So masa 3 bulan dapat gaji, saya ambil yang TA1 gaji 1,000 tau. So saya memang tak kacau lah duit gaji yang dekat sana sebab gunakan duit yang saya kerja sebelum tu kan. Lepas tu, lepas 4 bulan macam tu, saya tengok macam saya boleh buat. So saya resign tempat lama, saya buatlah Takaful ni. Ah. Okey, bila Syah masuk di program, okey, apakah you punya first impression dan macam mana you melalui the proses tu? Masa mula-mula, okay, saya cakap jujur lah, saya ni pemalu sebenarnya dulu tau. Jadi nak approach orang tu, nak bercakap tu kurang keyakinan kan. Tapi bila lama-lama macam 5 kes dah dapat give me 5, lepas tu 5 kes je dah berapa, dapat ni pula, dapat gaji 1,000. Siapa nak bagi? Macam tu lah. So bila lama-lama, mula saya invite circle saya lah, kawan-kawan saya kan. So diorang macam okay. So diorang lah start yang first, saya tak guna media sosial dulu. Saya approach orang keliling saya dulu. Okay, lepas tu family saya. Lepas tu barulah saya start berani exposekan diri. Sebab apa tau? Sebab masa tu saya dah rasa ada duit. Masa tu dah ada duit kan. So rasa macam boleh cantik, boleh beli baju cantik. So bila kat situ, kita macam ada confident dah. So bila kat situ, saya belajar sebenarnya circle kita bukan keliling kita je. Orang luar pun boleh percayakan kita kalau kita betul-betul build kita punya personal branding. Macam tu lah. So cuba Syah cerita sikit. Sikit lah apa yang best dekat program tu. Program maksudnya program TA tu ke? Program TA tu. Oh, yang bestnya, okay, macam saya lah, saya kan ambil TA1. Sebulan kan 1,000 kan dapat, tapi dia kan kira kuarter kan. Macam saya pernah dapat 1 bulan tu 20 kes, dapat 15 kes kan. Jadi bila combine kuarter tu, dapat ada yang dapat 5,000. Ada satu slide hari tu saya patut boleh dapat yang TA3 tau. TA3. Cuma masa tu pula kelas tak cukup persen sikit je. So tak dapat lah masa tu. Tapi still dapat lagi untuk TA2. So masa tu dapatlah 5,000 income macam tu. Siapa nak bagi? Itu tak termasuk commission lagi. So masa tu macam seronok lah, siapa nak bagi. Sebab sebelum pun gaji kita pun tak adalah besar sangat kan. Tiba-tiba kat Takaful ni dah ada skim gaji, lepas tu tambah lagi commission. Alhamdulillah lah, banyak lah. Tapi susah tak Syah program tu? Program TA ni susah tak bagi you? Tak lah, sebab kelas kita macam tadi MTCR ada cakap kan, kena join kelas kan. Kelas kita memang ada seminggu 3 kali. Tapi macam masa mula-mula kan saya kerja. So saya letaklah app earpod ke dengar je. Tapi saya tak buka lah telefon, dengar saja. Nanti dah habis tu nanti ada QR ambil attendance apa, isi je lah. Gitu je, tak ada masalah pun. So maksudnya kelas ni online lah? Betul, kelas semua online. Tak ada pun nak kena datang dekat office ke, tak ada pun. Okay. So macam mana you dah cari klien waktu bila you jadi masuk program tu kan you be push. Of course you be push kan sebab you nak kejar target, betul tak? Betul. So macam mana you cari klien? So masa tu saya start belajar Facebook. Adalah saya pergi kelas yang berbayar lah sebab saya kan macam pemalu sikit kan, konon. So saya pergi belajar lah untuk bercakap, untuk approach orang, cara bercakap. Lepas tu start belajar dekat online lah, belajar dekat Zoom apa semua, berbayar lah. Macam mana untuk kita nak buat Facebook ad, engagement dekat TikTok, macam tu lah. So start situ macam, okay, dah dapat sikit-sikit.
kita buat branding kat situ. So bila lama-lama dapat catch up, ingatkan tak ada orang tapi ada juga yang nak ni. Yang nak apa quotation daripada kita. Walaupun kita keluarkan quotation je tanpa orang tu nak ambil pun, still lagi kita maksudnya kita dapat kita dapat trusted daripada orang. So kat situlah lama-lama nampak orang ambil macam tu. So maknanya Syah buat program tu selama 12 bulan. So Betul. kiranya every month kena ada sale kan baru you boleh masuk. Betul. Apa perasaan you bila selepas 12 bulan tu yang yelah you dah lalu semua tu. Okay, selepas 12 bulan ni apa yang paling best you dapat? Paling best. Hari tu lah masa bonus. Bagi saya lah masa bonus hari tu. Dekat berapa saya dapat? Dekat 7 lah. Saya rasa macam dekat 7 kot. Best lah. Sebab apa? Kita kerja dengan orang pun paling-paling pun bagi sebulan gaji je. Tak pernah lagi merasa sampai dapat 9 kan. Yang paling best masa sepanjang skim gaji tu kan. Tiap bulan saya boleh bagi mak saya duit belanja, adik-adik saya duit belanja. Saya dah boleh start kumpul emas-emas. Saya dah boleh start macam-macam lah. Banyak lah yang saya boleh dapat daripada duit tu tau. Jadi kebanyakan macam ada yang saya bawa family saya pergi ke Sabah masa tu guna duit daripada itulah duit takaful tu. Yang masa saya dapat TA skim gaji yang RM5,000. So masa tu memang seronok. Sebab apa tau kita kan dulu masa kita kerja sendiri, kita macam, bilalah aku nak kaya, bilalah aku nak belikan mak aku, bilalah macam tu kan. Tapi bila dapat skim gaji ni, masa dapat TA tu lah, saya macam, boleh ya. So saya cakap sama saya, nanti doakan macam tu. So lama-lama, Alhamdulillah lah, proses tu okey. Cuma yang paling saya suka masa dapat bonus lah tahun ni. Sebab apa tau, dapat bonus tahun ni, saya tak cakap banyak. Masa tu saya dah down sikit tapi dah nampak bonus kan. Saya macam, beli lah. Terus beli. Sekarang emas dah naik. Gitu. Seronok. Kalau tanya saya seronok lah. Kiranya masa you cukup tu yang paling best ya bonus lah. Sebab ialah setahun kan? Betul. Bonus. Betul. Tak sampai tahun. Orang kalau nak dapatkan gaji bonus 2 bulan pun paling-paling kena kerja 5 tahun ke atas tau. Tu pun boleh dah dapat 2 bulan. Tu kalau yang private sector. Macam tadi Abang Fatul cakap pun, dia pun apa lagi lah kerajaan kan, government. Bonus lagi sikit, betul tak? Tapi bila dapat macam tu, siapa je tak nak. So Alhamdulillah, takaful ni sebenarnya kita boleh dapat unlimited income. Cuma kita kena rajin lah. Itu je. Lain daripada bonus tadi you dapat, so apa dapat dekat dalam this career? Sepanjang setahun ni, apa yang you dapat lagi? Banyak. Saya dapat banyak lah pengalaman. Pahit manis semua banyak lah. Saya dapat belajar. Tak semua manusia ni faham kita. Kita dapat faham macam mana seseorang, dapat faham karakter orang yang lebih tua daripada kita. Banyak lah saya belajar. Tapi Alhamdulillah lah semuanya pengalaman tu bagi saya mengajar saya kan. Tapi Alhamdulillah lah best. Bagi saya best lah. Sebab tak semua orang dapat pengalaman macam tu. Betul. So masa you graduate tu, apa yang you dapat masa graduate? Cuba cerita. Masa graduate tu, dia ada bagi bunga. Lepas tu, best. Sebab apa? Masa graduate tu, macam boleh graduate lagi. Sebab tahun lepas saya baru je graduate kan. Saya baru habis belajar kan tahun lepas. Lepas tu graduate lagi. Macam, bestnya. Bestnya naik muka naik petas macam tu. So seronok lah, bagi saya seronok. Sebab apa tau, saya tengok kat dalam graduate dekat dalam dewan tu, Vidi pun cakap kan, berapa persen je yang lepas gaji ni. Tak ramai. So maksudnya antara yang dalam tu adalah orang-orang yang bertuah lah. So macam, bangganya. Macam tu. Betul guys, actually the program tu yang untuk masa Syah punya graduate ni cuma 6% saja yang yang survive. 6% daripada katakanlah 100%, mana 6% saja yang survive, yang lain tak survive. Congrats to Syah. Terima kasih. Right, so Syah, kepada Syah cuba bagi satu kata 2 kepada orang yang katakanlah dia berminat untuk join program TA kita ni. Apa pandangan, apa Syah boleh sampaikan? Okay, masa mula-mula siapa je tak takut kalau nak keluar daripada comfort zone kan. Tapi percayalah, kalau niat kita baik, nanti Allah mudahkan. Jadi, jangan takut-takut, buat je. Walaupun kita malu, kita takut, tapi buat je. Sebab apa? Kalau kita buat je, Allah faham niat kita, Allah tahu niat kita, semuanya insya-Allah akan dipermudahkan. Alright, thank you very much. Okay. So guys, jom kita say thank you kepada Syah. Syah pun tergesa-gesa untuk Ya, minta maaf lah.
Kita nak tunang dah Ahad ni. Ya ke? Ah, Semoga semuanya dipermudahkan. Okay. amin, amin. Terima kasih. Alright guys, so itulah sharing sedikit daripada kita punya TA graduation. Okay, kita graduate. Yang mana ya, macam saya cakap tadi ya, daripada 100% cuma 6% saja yang survive. Bukan semua. Dan ini memang kita orang tengok. Okay, so nanti kita akan bawakan orang lain pula yang graduate untuk share pasal apa tu? Story dia orang ni. Okay, alright. So kita dah dengarkan testimoni daripada mereka semua. Okay. Alright, kita dah dengarkan dia punya pengalaman dia orang lah, cerita dia orang lah, apa benda semua cerita lah kan, okay. Kalau kalau ayah nak cerita kan, lain buat cerita kan, okay. Let's biarkan dia cerita. So daripada full time, part time, okay, orang yang masuk skim gaji, whatever tu semua kita dah bawakan untuk anda. Alright, now kita akan I akan share kepada you guys regarding what company dan agency benefit. Okay, so this is the best part. You guys kena fokus sebab apa yang you akan dapat bila you join Holium ataupun menjadi agent di bawah Holium. Okay, apa yang you akan dapat. Alright, IT next slide. Okay, so I would like to apa ni bagi tahu kepada you guys. Okay, this is Samudra. Okay, Samudra Group. Okay, Samudra Group ada lebih kurang 130 agent, 130 plus lah. Alright, so we are million ringgit agency dan juga Samudra is one of the senior, kita panggil senior, okay, senior group in Holium MSCG Takaful. Okay, and for your information, Samudra bukan sahaja berada di KL, kita ada di merata-rata Malaysia. Okay, and of course Samudra telah melahirkan banyak achiever daripada dia tak ada apa-apa sampai dia become one somebody. Alright, so kemudian the next one. Okay, alright, so about the company. Okay, next. Okay, about company. Okay, so Holium ni actually for your information, macam mana boleh jadinya Holium MSCG Takaful is a combination ataupun is a shareholder from Holium Financial Group dan juga Mitsui Sumitomo Insurance. Okay, kalau you perasan kat luar ada insurance general, kita panggil MSIG, okay, itu company dia, itu lain Ini untuk createkan Takaful, dikombainkan dan lahirlah Holium MSCG Takaful. Alright, kemudian and for information, the license start daripada 2006 dan juga asset dia daripada berapa tadi lupalah. Okay, kita starting with 100 million asset. Okay, capital. Okay, alright. So for your information, Holium MSCG Takaful ni bukan dia punya branch bukan saja bukan berada dekat yang kalau you tengok kita bukan saja ada Penang, okay, Melaka, okay, Kuching, alright, tapi sebenarnya kan it's a combination dengan Holium Insurance. Kita ada sister company iaitu Holium Insurance yang mana kita boleh buat kita ada branch yang mana you boleh buat submission kat mana-mana branch Holium Insurance ataupun Holium MSCG Takaful sebab we are a same group. Okay, bukannya same company, bukan same company tetapi we are same group di bawah Holium Financial Group. Okay, next one. Alright, kemudian alright, so I would like to share kepada you guys kalau let's say you menjadi usahawan Takaful. Okay, apa yang you akan dapat? Okay, apa yang you akan dapat? Yes, this is one of the best benefit yang macam Fatul cerita tadi, is a daily commission. Yang mana Holium the only company yang bayar commission daily, iaitu start daripada hari Selasa dan juga sampai hari Sabtu. Okay, kalau contohnya commission you masuk, katakanlah you closing dan commission capture katakanlah capture hari ini, 3 hari kemudian akan baru masuk. Once you selepas 3 bulan konsisten you buat, you akan nampak bulan keempat akan masuk konsisten you punya income. Okay, faham Alright, so next one. So selain itu, bila you jadi agent, of course company punya recognition. So macam Fatul tadi dapat kasut Korea kan, apa? Kan Korea tak silap. Korea pula. Korea kan. Okay, Korea. Lepas tu kita ada juga seorang lagi Abang Ramli pun dapat Korea. Okay. Okay. So untuk this year, company sediakan satu trip baru iaitu Shanghai dan juga Prague dan Phuket ni kepada orang baru. Siapa yang pada malam ini muncul, anda register dan lulus exam ataupun lulus coded, you automatically boleh kejar untuk Phuket. Okay, macam Fatu masa awal-awal dia qualify untuk Bangkok.
Syah pun sama. Masa awal-awal dia qualify untuk Bangkok dalam masa 3 bulan kita bagi. Okay, alright. Next one. So kemudian of course bila dalam this career kita bukan bila you register sebagai agent you akan forever jadi agent. No. Okay, in this career kita ada career development. Okay, macam Fatu dia akan dia dah fokus kepada untuk become leader. Macam Syah pun dia dah lama dan dia fokus untuk jadi leader. Tak? Kita dekat dalam Holiong ni, kita ada career development. So di bawah career development ni, kalau you dah perasan, kalau you tengok TC di bawah TC tu dia ada bonus yang you boleh dapat. Nampak tak? Okay, bila you consultant agent pun, you ada bonus you dapat. Bonus kategori apa yang you boleh dapat. Bila you jadi leader pula, apa bonus you boleh dapat? You akan dapat banyak sangat bonus kat bawah tu. Nampak tak? Okay, kemudian bila you jadi CTC, you akan dapat lebih banyak lagi bonus kat dalam tu. Okay, you boleh print screen benda ni, you boleh tengok. Okay, kalau tak faham, you boleh tanya you punya introducer, dia akan explain to you. Okay, but about this bonus. Okay, jangan risau. Okay, this is the best part. Kita develop you punya career, kita dalam masa sama. Kalau you perasan ni, tadi Syah baru setahun, dia ada bonus banyak ni. Macam Fatu tadi dia lebih dah 5 tahun, dia banyak bonus dia banyak ni. Nampak tak career development tu? Okay, alright. Okay, so next one. Okay, so macam about this career sebenarnya, this career is a snowball income. Snowball income ni maksud ni macam tadi cerita dia ialah Fatul cerita, the first month dia buat dapat 500. Nampak tak? Okay, second month dia buat dapat 1000. Kenapa? Dia daripada bulan pertama dia akan repeat bayar untuk bulan kedua dan dia dapat 1000. Bulan ketiga dia akan repeat balik. Dia buat sale 500 tapi dia buat sale 500 dia dapat commission baru 500. Kemudian dia ada sale repeat 2 bulan daripada bulan pertama bulan kedua. Inilah yang dinamakan snowball. Guys, this career memang snowball. Lagi banyak you buat, lagi banyak klien you dapat, lagi banyak sale you bawa, lagi banyak income yang you akan dapat. Okay, alright. Faham Snowball ni memang reality tetapi awal-awal memang tak nampak. Selepas 3 bulan insya-Allah you akan nampak. You akan nampak snowball tu slow by step. Okay, alright. Okay, next one. Okay, of course, ini tadi macam Syah tadi ceritakan. Okay, Syah dia graduate daripada scheme daripada TA kita panggil dia Takaful Associate ataupun dia ada company ada sediakan 2 ataupun 3 program. 3 program ni disediakan untuk anda. Okay, yang mana first one adalah TA iaitu program ini berjalan selama 12 bulan iaitu Syah ambil tadi, dan juga kita ada satu lagi program iaitu BA Pro yang mana berjalan selama 18 bulan. Okay, so dia ada syarat-syarat dia, of course. Okay, dari syarat-syarat dia, kalau you ambil skim gaji yang murah, yang senang, of course dah dia punya income dia banyak ni, murah rendah lah, betul tak? Kalau you ambil target tinggi, of course target income you. Tapi program ni berjalan selama 12 bulan ataupun 18 bulan. Okay, yang mana you have to commit the program. Okay, faham So kalau you ambil this program, macam Syah cakap tadi, ini tak termasuk commission. Commission lain. Okay, so kita gunakan skim gaji ni kepada orang yang tak ada kerja, memang tak ada buat tak kerja, and then dia tak ada buat apa-apa, dan dia boleh ambil program ni dan dia boleh all out dalam masa sama, income dia akan grow commission dia. Okay, alright. Next one. Okay, so dia ialah some sedikit simulation income. Bila you of course kita akan tunjukkan you simulation sikit lah supaya you faham how the income grow. Okay, dalam bisnes takaful, okay, the most important ialah income commission. Okay, income commission. Income untuk program gaji tadi tu macam TA Pro tu semua tu, that one is a bonus. Kenapa kita panggil bonus? Sebab itu selective people saja yang boleh ambil. Okay, kalau orang tu tak ambil macam Fatu, dia tak ada ambil skim gaji pun, tetapi dia based on the commission. Okay, nampak Okay, sebelah kiri ialah months. Okay, dari bulan 1 sampai bulan 12. You tengok bulan yang paling kanan ialah commission payout. Okay, nampak tak? Okay, total production dia buat RM1,335 sebulan, dan income dia bersamaan dengan RM534. Nampak tak tadi Fatu cerita? The first month dia dapat RM500 dah.
Okay. Bulan kedua dia buat lagi same amount 1,335 dan juga dia dapat RM1,000. Kenapa? New income 534 tambah 534 automatically dia akan jadi RM1,068 dan itu untuk second month. Bulan ketiga dia akan buat lagi amount yang sama untuk achieve the target dan dia akan repeat the income daripada bulan pertama, bulan kedua akan masuk bulan ketiga. Nampak tak? Kat situ. Okey, kepada orang yang ambil insentif, insentif kalau paling tinggi kita tengok ialah insentif RM4,000. Okey, katakanlah bulan pertama dia buat RM4,000. So maksudnya RM4,000 dia akan dapat dan campur RM534. Okey, faham kat situ? Inilah dia simulation income. Kalau kalau you nak tahu income ni boleh grow dengan kalau you ambil program dan juga you boleh jadikan as a commission structure punya ni. Okay, kalau you ambil scheme insentif ataupun program gaji yang mana income gaji tu boleh jadi sebagai buat loan ke you nak beli kereta. Okay, kita banyak tahu ejen-ejen yang ambil scheme dia lepas 3 bulan dia pergi ke bank untuk apply kereta semua dapat. Memang lepas. Okay, best kan? Okay. Itulah bestnya. Alright, so next one. Okay, so you guys jangan risau macam Patu kata tadi. Okay, dia tak perlu risau, just bawa iPad yang mana dia bawa iPad bini dia ke mana-mana. Kan dia bawa iPad ke mana-mana yang mana you need, okay, because of the business model sekarang ni is on the digital, you perlu hanya gunakan iPad. And the best part ialah company sediakan iPad scheme untuk diri anda. Okay, kita sediakan iPad scheme untuk diri anda. You nak ke tak nak, itu je. Okay, so boleh, you tak perlu bawa barang, you tak perlu bawa apa benda, kita tak kisahlah, tak perlu bawa lah apa benda lah. Whatever semua tak payah bawa, just bawa iPad saja. Jumpa klien, bawa iPad. Ataupun you closing online saja. Orang tu dekat Semenanjung, you dekat Sarawak, boleh closing, tak ada masalah. Okay, this is the best part, a new business model yang mana kita kena terima dan this is the best part. Bagi I lah. Next one. Okay. So kemudian how to become a takaful agent. Okay, how cara dia. So next one. Okay, how to become agent takaful. Yes, of course, to be agent takaful ni dia ada few step yang mana you perlu. Manakah gambar tu? Okay. Okay. Alright, untuk jadi ejen takaful ni, you hanya perlu sediakan dokumen-dokumen ini. Kalau you dah ada license, you boleh sediakan dokumen ini. Okay, IC copy, hire certificate, foto, pasport, account number tu nanti kita akan buat. You tak perlu risau je, you ignore saja. Okay, and then receipt of payment untuk MTA dan SLMT. You register everything, you provide the document everything. Okay, the most important ialah contact you punya introducer, siapa yang bawa you pada malam ini. Okay, siapa yang bawa you, contact dia. I nak jadi ejen dengan you sekarang. Okay, dia akan guide you. You tak ambil exam, dia akan registerkan untuk you exam. Jangan risau. Tutorial. Kita ada bagi you soalan ni, semua you boleh buat. Tak ada masalah. Okay, alright, faham? Okay, alright. So next one, apakah itu? Okay, dengan itu, Samudra Partners welcome you. Mungkin anda bintang yang akan menyinar bersama kami di sini. So, I need you guys boleh contact your introducer right now. Ataupun you punya leader, ataupun orang yang invite you. Okay, kalau sesiapa yang rasa ada lagi soalan-soalan yang perlu you nak jawab, you boleh tanya diorang. Okay, tanya je, jangan risau. Okay, kita perlu tanya supaya kita berpuas hati dengan jawapan apa yang kita nak. Okay, sebab dekat sini bila you jadi ejen, kita nak you buat sebaik mungkin. Okay, sebab this is regarding about commission ataupun sales. Bila sales ni kita nak you kena bersungguh-sungguh buat. Okay, bersungguh-sungguh. Kalau you tak bersungguh, nanti tak apa-apa. Okay, alright. Ada apa-apa soalan tak? Okay, ada apa-apa any question? Okay, so kalau itu okay, ada apa-apa soalan kepada our guest? Kalau tak ada soalan, okay, I end the session untuk malam ini. Thank you very much kepada our MTC Didi, kepada our champion 100 apps dan juga Fatur Rahman, dan juga kepada our champion Syah Nurul Izzah untuk the testimoni untuk pada malam ini.
dan juga kepada our guest. Okay, thank you very much kepada semua guest yang datang pada malam ini, dan juga thank you very much kepada all agent juga yang bawa guest pada malam ini untuk bersama-sama untuk memeriahkan Samudra Opportunity Seminar. Okay, so dengan itu thank you very much. So anything, kalau you ada soalan boleh tanya kepada you punya introducer. Thank you.